Bagaimana nak melanggan plan package dekat dalam aplikasi MyWow? Mari sini saya tunjuk. First, download dulu aplikasi MyWow. Lepas dah download, login masuk IC. Kemudian, bina password sendiri. Kalau masih tak boleh nak login masuk, klik forget password. Okey, selepas dah masuk aplikasi, okey, benda yang pertama, top up dahulu. Isi dulu kredit. Anda nak top up DG. Anda boleh top up DG dekat internet banking, e-wallet, boleh top up dekat kedai ataupun boleh top up dekat aplikasi MyWow ni sendiri. Lagi senang. Selepas dah top up, next anda perlu langgan plan pula. Klik dekat subscribe now, kemudian pilihlah plan yang anda nak. Contoh anda nak plan Wow 50. Jadi pastikan kredit anda memang dah ada RM50. Lepas tu anda boleh klik here to subscribe. Klik dekat situ. Kemudian tekan OK. Selepas tu anda back. Kemudian tunggulah dalam seminit dua. Tiba-tiba nanti kredit RM50 anda tu akan ditolak. Dan dia akan paparkan Wow 50 dekat situ. Anda boleh tengok itu adalah data dia. Itu adalah plan expiry dia. Jadi untuk top up seterusnya, anda kena top up sebelum tamat plan expiry tersebut. Top up je tiap-tiap bulan. Tak payah langgan pelan dah. Bila anda dah top up, nanti sistem akan automatik tolak kredit anda dan langgankan plan Wow 50 yang sama. Data tak habis, dia akan bawa ke depan. Jadi tiap-tiap bulan pastikan top up sebelum plan expiry itu. Next, pastikan anda update maklumat waris. Waris ni adalah orang yang akan terima manfaat takaful anda nanti. Pastikan update ya.